Akak dapat kru mak jadi masuk kru. Pramugari tu ke? Tarik beg tu. Iya. Uish, terus pergi pasar. Satu kampung you dia bagi tahu. Dia GTR. You tahu tak I bawa pergi interview GTR tu bawa apa je? Bawa apa? I tak bawa degree, diploma I simpan dalam almari. Awak simpan? I simpan. Awak bawa you tahu apa? I bawa apa? I bawa certificate Matek. Seriously, I bawa certificate Matek je I bawa. Confident. Beg passenger tu tak sampai dekat orang. Tak sampai ikut dia. Beg tu pergi mana? Beg tu pergi ke tempat lain. I salah bag tag. Engine 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Hai korang semua, masih lagi bersama dengan kami. Kami tu apa? Aviation Career Malaysia untuk podcast Chit Chat ini, yang mana untuk kepada anda, YEG kini melancarkan Pesta Sambung Belajar #Kickstart Your Career #Belajar Terus Kerja. Think Aviation, Think Miatek. Hari ini kita sangat istimewa. Kita akan bersama dengan flight steward. Saya bertuah sangatlah untuk musim kali ini kerana ada ramai sangat flight stewardess, flight steward, cabin crew yang bersama-sama dengan podcast kita hari ini. Dan mesti juga korang yang pelajar-pelajar lepas habis belajar semua tu kan, rasa macam banyaklah benda kita orang belajar. Naik lagi lah confident. Jangan takut, jangan segan, kerana dunia aviation ni sangat luas. Dan anda yang tak berkeyakinan pun, bila dah masuk, terus jadi yakin. Percayalah, saya dulu pun tak yakin juga. Tapi untuk hari ini, jadi kepada anda yang dapatkan maklumat lanjut mengenai Miatek ini ataupun Aviation Career Malaysia, korang boleh terus layari laman sesawang kami, iaitu www.yegmy.com untuk anda dapatkan maklumat di laman sesawang. Nak bertemu dengan pegawai kami, boleh pergi dekat TikTok, kita ada live. Anda boleh tanya payment macam mana, kursus apa yang ada, kalau nak sambung diploma boleh ke tak, degree apa yang ada, semuanya boleh dibincangkan di sana dan anda boleh dapatkan maklumat yang terkini. Untuk hari ini topik kita, apa sebenarnya yang menarik untuk jadi cabin crew ni? Tanya lagi soalan tu kan. Tapi memang kena tanya bagi ramai lagi yang tahu. Dan juga untuk SPM, Diploma Aviation, dan juga kita ada degree Aviation, dan kita akan bagi maklumat anda sedikit demi sedikit sepanjang podcast ini berlangsung. Baik, kat sebelah saya ni kita ada namanya Linda. Segan sangat kau, Linda. Taklah, saya tak segan lah. Okay, tak segan. Okey, tak segan tak apa, kita teruskan. Jadi kepada yang terus setia bersama kami, ingat bukan sahaja anda yang ada SPM saja, yang ada diploma pun daripada jurusan lain nak masuk ke Miatek boleh lakukan. Jadi apa kata? Kita berkenalan dulu dengan Linda kita ni. Nama penuhnya, asal mana, nak kenal. Okay. Panjang sikit kenalan tu. Seolah-olah macam inilah 10 minit tu milik anda. Umur nak tahu juga ke? Tak payahlah. Umur tak payah. Okay. I Linda. I daripada Cyberjaya, but my hometown is from JB. And then I umur 28 tahun. And lepas tu apa lagi? Itu je lah. Memang belajar semua kat JB lah. Belajar semua dekat sini. Saya belajar kat Sepang selama 5 tahun. Oh, duduk memang Sepang pun. Ya Allah, memang duduk Sepang, kerja Sepang. Memang daripada umur 18 bapak saya dah campak dekat Sepang tu. Memang dah campak kat Sepang. Diorang duduk JB, I duduk Sepang. Oh, diorang duduk JB kau you duduk. I duduk Sepang. I belajar pasal aviation juga selama 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Wow, patut tak nak bagi tahu umur. Itulah rasa macam tua sangat kat sini. Macam tua sangat. Okey, berapa orang adik-beradik? Kita ada, I ada 4 orang adik-beradik. I ada seorang abang, I ada 2 orang adik. Ayah yang kedua. Oh, ini sindrom anak kedua. Sebab you memberontak, mak you halau you duduk tahu Sepang. you tahu. Sebab tu lah I ada kat sini, sebab I kenal lo. Degil sangat. Degil sangat ni. Okey, lepasan SPM, sewaktu SPM memang ada cita-cita untuk masuk aviation ke macam mana sebenarnya? Sebab ada orang bukan semuanya. Betul. Mula-mula masa saya masuk aviation belajar tu, baru saya rasa nak jadi cabin crew. Kalau sebelum ni cita-cita you? Tak. Sebelum ni saya habis SPM. Habis SPM tu saya ambil STPM. Tak, sebelum waktu you belajar SPM tu, you nak jadi apa? Tak ada cita-cita you. I tak ada. I mula rasa macam I nampak I suka je tengok kapal terbang, tapi tak
teka arah situ sangat. Okey. So jadi doktor, lawyer. Tak ada juga cita-cita. Tak juga. Bila cikgu-cikgu saya tanya kan, you nak jadi apa? I kata, I nak jadi semua benda, asalkan dapat duit je. Mula-mula dulu. Sampai ada masa aviation baru nampak yang cantiknya cabin crew pakai lawa-lawa. Wangi. Wangi. Awak cium ke cabin crew? Bila cabin crew kan kita cakap. Faham. Sorry. Saya ni fikiran tak betul sikit. You ni. Wangi. Wangi. Ada sebelah ni pun wangi. Ya ke? Hangatlah macam ni. Okey, so kalau dah wangi tu, you sambung pendidikan ke mana pada awal tu? Awal masuknya selepas SPM ke? SPM saya masuk. Lepas tadika, kau saja dia tahu lawak. Saya masuk STPM. After STPM tu saya masuk diploma, diploma in aviation management. Lepas tu saya dah habis diploma, saya sambung degree in aviation management. Habis degree tu barulah saya tak nampak jalan lagi, saya tak tahu apa, semua kelabu je. Lepas tu baru saya nampak ni untuk CJM ni lah, Matek ni baru saya masuk. CJ pula. So kira awak dah expert lah sampai bachelor aviation. Tapi bahagian management je. Bahagian management je. So tahu cara to distribute company, macam company aviation berapa dia punya costing, apa semua macam tu je lah belajar. Hebat awak. Ya, malu macam tu. Boleh sebab awak boleh jadi CEO ni. Oi, awak betul. Amin. One day mana tahu. Mana tahu CEO daripada cabin crew, tolong saya nak meraihkan siapa cabin crew tu. Okey. So tapi bila awak masuk diploma dan juga degree dan ambil sijil, awak saya suka sangat bila dengar ada yang masuk bachelor aviation dan sebagainya, sebab kita nak penuhkan ilmu kan. Betul. Dan waktu tu itulah awak punya. Sebab saya memang mula saya memang nak sambung sampai master sampai PhD, tapi mula fikir macam membazir lah, sebab saya rasa macam bila saya dapat kerja ni nantilah dulu, biar dulu banyak lagi tanggungjawab nak ni kan. Ikutkan masa nak sambung, tapi fikir dengan ekonomi sekarang macam tak, susah lah, macam susah. So, waktu dulu you target nak jadi office di syarikat aviation lah. Sejak saya masuk tu saya macam nak target something, macam saya nak ada something business macam tu. Kalau nak masuk management memang you cari peluang tersebut lah. Mula-mula, tapi nampak macam tak ada kat arah tu, macam tak apalah. Dah seronok sangat kau terbang ni kan. Saya nak terbang dekat awan biru sangat. Faham? So bila you ambil sijil, apa buatkan you nak ambil sijil Miatek? Sebab saya dah habis degree tu, saya tak tahu nak ke mana. Saya tengok bahagian management pun saya minta kerja susah je. Saya susah, tak dapat. Tahun bila tu? Itu tahun selepas COVID. Ya memang. Susah, saya tak tahu dengan COVID ni macam tu. Lepas tu dengan bila nak minta kerja ni, you kena ada ni lah, kena ada tu. I dah macam dah pening dah. Ajak tak apalah. Nampak pula waktu itu I pun scroll FB, boring kan. Scroll FB, nampak lah ni Matek. Yang saja-saja try. Belajar lagi. Baguslah awak ni. Sambung lagi belajar. Waktu mak saya cakap juga, kau nak sambung belajar lagi. Cakap tak apa mak, selagi kita ada nak rasa nak ambil ilmu tu, kita ambil lagi. Jadi kita biar dapat. Saya memang jenis yang suka kejar ilmu. Macam ni geli pula aku. Kau geli diri sendiri. Tapi memang I jenis macam selagi boleh kejar ilmu tu. Ilmu tu meluas. Tak mesti kita ada degree kita mahir semua benda. Tapi bila you masuk CJ di Miatek tu, apa perasaan you rasa macam aku dah belajar dah semua ni? Tak, sebenarnya tak. Bila I masuk Matek tu, baru I nampak asal aku sampai diri aku belajar, aku tak nampak benda-benda ni. Bila dah masuk Matek tu, apa antara subjek yang awak terkejut, yang macam tak ada belajar dulu ni? Sebenarnya kan, I kan jadi pentingkan nak masuk I jadi pentingkan apa aku nak jadi nanti, apa aku nak kerja. So bila I masuk belajar tu, I tak nampak tau apa yang I nak jadi. I nak jadi management pun tidak, I nak buat ke arah itu pun tidak. Bila I masuk Matek, baru I nampak, maybe aku boleh jadi customer service kot. Start daripada bawah sebelum aku nampak ke cabin crew. Tapi nampak dah jalan tu? Ya, nampak dah. I dah nampak jalan. I cakap, rupanya nak jadi cabin crew macam ni. Aku tak boleh terus lompat ni. I tak boleh terus lompat jadi cabin crew. So I rasa macam mungkin I boleh jadi customer service dulu. So jadi customer service, lompat pada customer service airline, jadi ke GTR. Lepas GTR tu barulah I try cabin crew. Try cabin crew tu pun panjang cerita sabar Sahabat kau jangan laju sangat hidup kau. Laju dia ni laju. Okey, tamatlah sudah podcast kita kali ni. Dah habis dah. Kau boleh notah je kat situ sebenarnya. Okey, tapi menarik dia cerita. Dia sambung belajar dekat sini. Dia rupanya ada banyak benda lagi dia tak tahu. Kita nak cerita panjang lagi pasal itu, kerana lepas ni kita akan bagi ke segmen yang kedua. Tapi kami bagi masa lah kat korang untuk korang ambil air, minum, ambil gula-gula, kacang.
post gambar kita orang dekat sosial media. Okey, posting sekejap untuk diorang nak screenshot. Okey. Kawan-kawan dia nak post kan, nak komen. Ambil masa sekejap, kita boleh terlihat seketika kembali selepas ini. Ingat kepada anda semua, Tinggi Aviation, Miatek. Cukup ke syarat SPM anda untuk sambung belajar dalam bidang penerbangan? Ini syarat mudah untuk sertai Diploma MQA di Aviation Career Malaysia. Yang pertama adalah lulus SPM. Yang kedua, bagi Diploma in Aircraft Maintenance Technology dan juga Diploma in Air Sheet Metal Repair Technology, anda perlu kredit dalam matematik dan satu lagi kredit mata pelajaran teknikal serta lulus dalam bahasa Inggeris. Bagi Diploma in Air Cargo Management dan Diploma in Airport Operation Management, hanya lulus SPM sudah memadai. Jangan lepaskan peluang ini, klik link di bio untuk mendaftar. Kickstart your career with Aviation Career Malaysia. Korang semua masih lagi bersama dengan Linda dan juga saya CK Faizal, di mana kalau bukan di podcast Cicat Aviation Career Malaysia, yang mana YEG kini pesta sambung belajar, #Kickstart Your Career dan juga #Belajar Terus Kerja. Tinggi Aviation, Ting Miatek. Untuk anda semua, bolehlah terus follow sosial media kami. Kat mana? Kat bawah tu ada tulis. Kemudian anda nak tanya soalan, jumpa dengan pegawai kami, tak ada masalah. Seperti biasa, untuk podcast kita kali ini dah ada diploma, dah ada degree, ambil lagi sijil, baru dia tahu nampak jalan kebenaran yang ada cahaya. Lah betul lah. Betul lah. Okey. So jadi kepada anda semua, anda pun sebelum nampak cahaya tu, kita ada sediakan pembawa-pembawa cahaya dekat TikTok yang anda boleh bertanyakan kepada mereka mengenai jurusan pembayaran dan apa kursus-kursus yang ada. Tak kisah, bantuan pendidikan, pembiayaan pendidikan pun ada kat situ. Anda boleh terus tanya dengan pegawai-pegawai kami di live TikTok ataupun di sosial media yang lain. Okey, kita sambung tadi. Laju sangat you jalan tu. Masuk sini you kata you nak start daripada bawah. Waktu tu umur dah 42, tapi you nak start daripada bawah. Lampau 42 maksudnya. Ya, Cik Faizal. Teruslah 40-40 lah, boleh lah. Taklah kan, lama sangat belajar tu kan. Okey, so waktu belajar rupanya banyak benda you tak tahu. Ya, betul. Dan baru you nampak laluan dia. Kenapa tu? Kursus tu saya nak cakap macam mana dia tertumpu kepada satu benda saja. Macam saya contoh, saya ambil dalam aviation management, which is the main course is accountant. So you just teach us about accountant je sampai kesudahlah accountant tu. Betul. Itu saya ya, tak dapat itu kepentingannya. Itulah kepentingannya, itu je yang diajarnya. Pasal how to use Excel, itu je. So saya tak tahu pun bahagian-bahagian airport, airline, saya tak tahu sangat sebenarnya. Pasal fleet tu tahu? Just basic Basic je saya tahu. Bila masuk CJ? Masuk CJ, dia terangkan satu-satu. Baru saya tahu, ada banyak rupanya. Saya tahu kapal besar je. Belagak kena hati you. Bongkak dan riak namanya. Okey, kemudian you dapat pekerjaan terus lepas tu? Lepas pada Surgeon Medtech tu. Lepas Surgeon Medtech tu, Medtech pula dia punya bagusnya, dia keep guide saya airline mana yang buka untuk job position. Itu yang bagusnya itu yang bagusnya. Dia tak biar kita macam tu. Saya bukan nak cakap apa, tapi saya punya yang lama ni, dia biar saya kotak-kanting macam tu je. Daripada habis so habis je. Tapi Medtech dia still tanya, Linda, ada any update tak pasal airline yang awal dah try? Dia macam tu yang bagus. So saya cakap, belum lagi. Okay, you try yang ni pula. So bila try tu, saya try ambil customer service Malaysia Airline. This is the first airline yang saya pernah kerja. Malaysia Airline ground staff. Ground staff dulu. Customer service. Waktu tu dah Aerodarat. So dah betul Aerodarat. Baru nampak laluan dia. Barulah saya nampak. Saya ingatkan just pegang tiket je. Rupanya banyak benda dia. Besar tanggungjawab dia. Kalau lepas salah pasport, NTL orang tu melaut lah kau. Habis lah kau jumpa, kena panggil DM. Apa antara pengalaman awak tak dapat lupakan di Aerodarat dulu? Customer service. I salah check-in bag you. You tahu tak?
I salah check-in bag. Bag passenger tu tak sampai kat orang. Tak sampai ikut dia. Bag tu pergi mana? Bag tu pergi ke tempat lain. I salah bag tag. Sebab passenger beratur bila dah time season macam cuti kan, memang peak hours. Passenger pula memang dah beratur tu memang nak mengamuk lah, lambat kan. Kita pula nak laju. Kita pula pro macam mana. Kita tunjuk pula terlampau pro Ria. Ya, waktu tu pula dah 54. Wah, dia memang lagi umur sampai umur tu. Geram je aku. Lepas tu dah salah bagi. Salah hantar. Salah masuk ni, salah hantar bag destination, salah. Orang kat sana buat report. DM panggil saya. Linda datang office saya kejap. Ada benda dah cakap. Bag passenger tak sampai, mana kau letak? Habis. Saya kena saya keluar lah, kita teruk je. Itu pengalaman yang saya rasa boleh mengajar. Ya, so pengajaran kat sini jangan terlalu cepat Jangan terlalu cepat, jangan kau beragak Kau relax je. Biarlah orang marah kau relax je dulu. Aku nak pastikan je. So lepas tu masih lagi bertugas lepas kejadian tersebut? InsyaAllah, alhamdulillah belum kena buang lagi. Belum kena buang lagi. Hampir. Tapi saya buang diri saya dulu. Dalam masa saya try Malaysia Airlines tu, aero darat tu, saya try GTR. Try GTR. Saya try GTR sebab saya nampak. Kenapa tu? Sebab ramai kawan-kawan saya masuk GTR daripada Matic ni. Ramai. Nak ni lah, nak ada kawan. Nak ada kawan. Tengok kerja pun seronok. Time tu pun tengok dia punya shift pun lagi okey daripada aero darat. Sebab aero darat pun dia punya working shift dia agak padat. Padat. Betul. Kemudian dapat pula. Dapat GTR. You tahu tak I bawa pergi interview GTR tu bawa apa je? Bawa apa? I tak bawa degree, diploma. I simpan dalam almari. Awak simpan? I simpan. Awak bawa you tahu apa? I bawa apa? I bawa certificate Matic. Seriously, I bawa certificate Matic je I bawa. Confident. I I jenis macam aku rasa tak payah bawa kot degree diploma, aku simpan dulu, biar dulu. I bawa certificate tu. Sijil je. Dia tak tanya banyak. Dia tanya you daripada ni ke aviation punya course ni ke short course? I cakap yes. Okay, so you belajar pasal apa? Sambil dia tanda Sambil tanda kan. I nampak macam tengok umur dah lebih kan, tanda. Lepas tu dia tengok macam tapi nampak muda. Ada puji kan. Muka nampak muda. Cantik puji. Puji. Poin rambut tak sikat belakang. Wasam. Okay, lepas tu smooth lah. Smooth lah you. Smooth je. Sekali je I pergi Matic tu. Okay, sekali je pergi Matic. Sekali pergi Matic. Ya Allah. Sekali je pergi GTR. Macam tak guna je Matic tu kan. Sekali pergi aku kan. Kerja 2-3 tempat. Hebat Matic. Okay, lepas tu terus dapat. Alhamdulillah. Terus dapat jadi ground staff service juga. Okay, GTR. Tentu sekali GTR ni dia ada juga di Terminal 1 dan juga di Terminal 2. Kan? Betul? So waktu awal-awal you ditugas waktu training, apa perasaan bila masuk training GTR? Training GTR tu rasa best sebab ramai kita kenal. Ramai kawan-kawan kita. Waktu dia orang pun jenis yang open minded. Budak-budak aviation kan dia kan, dan of course bagi you safety tak ada masalah lah. You budak pandai lah, dah sampai janganlah macam tu degree kan. Ada safety pun still belajar lagi. Dangerous good tu tak ada masalah lah Okey, tapi jangan tanya kelas apa-apa. Jangan tanya kelas dangerous good. Sekejap, aku ingat kelas 4. Kita terus settle lagi. Kita cakap lain. Kau nak test Tak nak dulu nanti. I lupa buka buku tadi. Kau tahu tak buka dah tadi. Okey, kemudian ditugaskan di mana pertama kali masuk GTR yang vibrant, fun ni? Memulai dapat KLI 2. Tapi I tukar, I tak nak. I masuk KLI 1. Ni sebab ada. I nak buat Emirates tu. You nak buat Emirates? I nak buat Emirates. Apa angan-angan you waktu tu Sebab I nak jadi cabin crew Emirates lah. You mula. Sebab I nampak, dapat tahu kapal Emirates ni dia dah ada 2 kapal yang kapal yang atas bawah tu kan, yang double tu, Airbus A380. I nak jadi kru tu lah, tak dapat. Tak apalah. Janji boleh uruskan. Janji boleh urus. Termasuk tu macam. Okey, kalau di aero darat you salah bag. Di GTR I salah pasport you. Allah. I tak tahulah kenapa dengan I jenis. Tak ubah-ubah Tak ubah-ubah you. Okey. Pasport orang tu patutnya ada visa, I pergi hantar dia tak ada visa. Dia tak ada visa pun, I pergi hantar je dia. Keluarkan boarding pass dia, settle. Lepas tu orang tu kena NTL, reject. I juga kena you. I kena panggil lagi dengan management. Yang tak guna betul lah. Kenapa macam ni?
Tapi tak ada kena grounded lah kali tu. Tak ada. Samad. Sebab I rapatnya DM. DM I pula belum kahwin. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Visa ya ada satu masalah. Tapi sebenarnya kelulusan visa bukanlah satu masa yang lama. Tapi 3 jam, 4 jam jugalah. Tapi still I kena. Still kena ada masa juga. Takkan itu je kesalahannya. Nak macam I rasa macam GTR ni banyak je salah you buat. Satu tu je salah. Satu je. Kita semua uni pun. Tapi dalam kerjaya you daripada Aerodarat dan juga GTR, gaji mana lebih banyak? GTR tu. To be honest GTR. Sebab masa tu susah sebab Aerodarat time tu baru naik daripada COVID. So tak boleh cakap apalah sebab gaji dia pun masa tu basic just 1,000 something je. Masa tu. Untuk GTR? Untuk GTR 2,500. 2,500 masa pada umur 19 waktu tu memang banyak lah 2,500 tu. Betul. Mengaku 19. Baik. I tak nak cakap nanti cakap I tua. Baik, kita akan berhenti di hasil ketika. Kita akan kembali selepas ini. Ingat kepada anda semua, YEG kita ada Pesta Sambung Belajar dan juga hashtag Kickstart Your Career, hashtag Belajar Terus Kerja, Think Aviation, Think Miatek. Kita rehat seketika. Belajar sambil dapat allowance. Nak tahu macam mana? Ikuti video ni sampai habis. Di Aviation Career Malaysia, setiap pelajar akan menerima allowance daripada RM400 hingga RM600 setiap bulan. Tak cukup dengan itu, anda akan disediakan asrama bersubsidi yang boleh menjimatkan kos seharian anda. Jadi sambil belajar, korang tak payah risau pasal kos sara diri. Berminat untuk tahu lebih lanjut? Komen nak sekarang. Anggaran gaji yang kita orang dapat dalam 2,000 ke 2,500. Saya Dayang Maisara Masnila Izzati binti Abang Saifulizan. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak dan saya mempunyai diploma pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Management and Science University dan saya pernah bekerja sebagai seorang guru tadika di salah sebuah tadika di Kuching iaitu Smart Reader Kids. Saya telah menjumpai iklan tu ketika saya scroll Instagram dan saya isi form dan terus mereka menawarkan saya untuk interview di salah sebuah hotel di Kuching dan alhamdulillah saya telah diluluskan dan sekarang saya berada di Miatek. Sekarang job saya sebagai Passenger Service Officer dekat Post Aviation. Anggaran gaji yang kita orang dapat dalam 2,000 ke 2,500. Instruktor yang mengajar kita orang dekat kelas tu, dia orang mempunyai pengalaman yang bertahun-tahun, bukan orang biasa-biasa dan mereka sangat profesional. Kita orang juga didedahkan dengan cara yang profesional seperti dalam airline tu juga. Saya berharap saya dapat mengubah masa depan saya dan saya dapat menyumbang tenaga saya dekat company tu yang saya akan bekerja suatu hari nanti dengan lebih banyak dan menguntungkan company tu. Saya menggalakkan orang luar untuk menyertai program ini sekiranya yang minat dengan bidang aviation sebab di sini merupakan langkah pertama ataupun platform terbaik untuk memulakan langkah dalam bidang aviation. Think Aviation, Think Miatek. Hai korang, masih lagi bersama dengan saya Linda dan juga CK Faizal, yang mana anda sekarang sedang menyaksikan podcast tentang aviation dan pendidikan masa depan. Abang kata Linda, dia cakap di sinilah dia dapat lihat cahaya-cahaya tersebut. Cahaya apa? Cahaya dalam kehidupan dia selama 61 tahun. Dia makin lama makin naik segmen ketiga. Jadi untuk anda semua jangan lupa YEG kita ada Pesta Sambung Belajar, hashtag Kickstart Your Career, hashtag Belajar Terus Kerja. Dan juga kepada anda semua jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, bertemu dengan pegawai secara live ataupun boleh tanyakan soalan kepada kami di mana seperti yang berada di bawah. Think Aviation, Think Miatek. Segmen ketiga kali ni kita nak tahulah juga tadi pengalaman dia tukar beg. Biasalah pekerjaan mana yang tak mau dicabaran di waktu-waktu umur muda. Ini okey.
Kemudian ada juga, jadi kepada anda semua, segala pekerjaan di dunia ni pun ada cabaran tersendiri yang mendewasakan lagi kita dan menjadikan kita salah seorang kaki tangan penerbangan yang lebih baik. Itu yang penting sebenarnya. Kalau tak ada pengalaman macam tu, tak adalah benda kita nak share dengan junior-junior. Tak adalah junior-junior boleh belajar lagi awal. Baik, untuk segmen kali ni saya nak tanya juga kan, bagaimana dengan ibu bapa ataupun ahli keluarga you? Yalah, dibuang keluarga tu satu benda yang biasa dalam hidup you. Tak gurau korang, ini semua gurau tau, jangan marah sikit pula. Sikit ni formal lah sikit. Ya, saya formal. Okey, dicampak oleh keluarga. Tak. Berjauh dengan keluarga dan sekarang ni you bekerja sebagai kaki tangan penerbangan. Kebanggaan kawan-kawan dan sebagainya. Mau tak bangga, satu kampung dia bagi tahunya. Ni kan anak kau yang kerja kapal. Inilah anak aku yang kerja kapal. Mak, belum jadi kru lagi, janganlah cakap dulu. Waktu tu belum masa lagi? tu jadi customer service dulu. Dia bangga. Lepas jadi kru tu, mak akak dapat kru, mak jadi masuk kru. Pramugari tu ke? Tarik beg tu. Iya. Uish, terus pergi pasar. Satu kampung you dia bagi tahu. Dia canang satu kampung. Satu kampung. Waktu tu lah dia rajin beli nasi lemak. Rajin beli ikan. Itulah rajin dia cucian dia, jadi jual muka dia jual apa ni, silang-silang pokok depan tu. Ada curi tak? You punya baju cabin crew mak you pakai silang pokok? Tak ada. Tak muat. Kau tak tahu? Oh, tak muat. Okey. Tapi kawan-kawan macam mana pula pandangan kawan-kawan yang tahu you rajin belajar dan kini semua boleh kata semua terperanjat. Sebab I pula jenis yang suka expose kat IG. Okey. Faham? Kita pula jadi suka expose kat IG yang kita Sambut ni kerja kita pula jadi suka expose kerja kita pasal cabin crew. So semua macam, wah, Lin jadi kru ke sekarang? So semua minta tips. Hari-hari DM minta tips jadi kru. Kau hantar je kat Metek, kau tak payah jawab. Kau bagi link Lepas saya bagi je, masuk je Metek. Aku dah penat, tak larat nak jawab. Seorang-seorang nak menjawab. Betul. Seorang-seorang tanya. Dan ada kawan-kawan yang ikuti jejak you? Ada. Alhamdulillah. Adik-beradik macam mana? Adik-beradik tak ada. Sebab adik saya lelaki 2 orang. Lelaki tu tak ada cabin crew? Adik saya OKU. Maafkan adik saya 2 orang OKU. Jadi you menampung jugalah. I yang menampung family. Alhamdulillah. Patutlah rezeki panjang, umur panjang. Dah 65 kan? Saya single lagi. Single lagi. Sempat cakap lebih lagi sekali. Saya single lagi. Tak nak. Banyak sangat pilihan dia. Okey, jadi kebanggaan. Dan apa sebenarnya kalau orang cerita dekat you kan, kerana ramai sebenarnya yang dah ambil ijazah ataupun ambil diploma, tapi dia orang tak dapat kerja lagi. Ataupun macam you juga saya rasa tak nampak cahaya-cahaya pekerjaan tu. Apa yang you boleh bagi tahu kat dia orang? I nak cakap kat you, kalau macam kalau you rasa you punya diploma degree tu tak membantu, kalau you ada minat yang sama macam I, boleh je masuk Metek. Boleh try. I boleh cakap, I boleh jamin benda tu tak rugi you. Walaupun orang kata, alah itu sijil je. No, it's not about only certificate, but it's about knowledge. It's about knowledge. You will get the clear picture of the career, whatever career you nak pergi. Sebenarnya itu yang Metek bantu. Dia bukannya nilai daripada sijil, degree, diploma, tak. Tapi dari segi diajar oleh tenaga pelajar yang betul-betul daripada cabin crew yang dah berbelas-belas tahun. Betul. Yang daripada Emirates, yang daripada Malaysia Airlines, daripada Qatar, yang daripada ground staff, daripada Qatar. Oh, dia pun nak faham. Kira macam aku pun kena jugalah. Tadi kena. Jadi itu yang sebenarnya kita lagi pendedahan. Setiap penonton ni pun anda akan rasa macam, yelah, sekali pada mendengar lawak-lawak kita orang, cerita-cerita kita orang, memang kita orang ketawa kan. Tapi sebab tu bekerja kena marah tu, taklah ketawa macam ni. Tak ketawa. Janganlah risau. Memang muka kemik belakang marah. Kemik muka. Muka surrender je. je. Tak salah aku nak buat macam mana. Okey, so sekarang bila you dah bekerja, apa sebenarnya yang paling banyak perbezaan sekarang daripada you kerja ground staff dengan menjadi kaki tangan penerbangan cabin crew? Awak-awak kapal ni. Dari segi lifestyle? Dari segi lifestyle kita memang serius tau. Kalau kita daripada kita customer service sampai ke kru, kita punya lifestyle kita akan berbeza. Dari segi kita punya kita punya cara kita mingle around dengan orang. Contoh, kita kerja dekat ground ni, kita santai-santai, kita relax.
Tapi once you become a cabin crew dekat atas tu, you punya attitude kena courtesy, betul tak? Betul. Courtesy you kena Another level. Cik K Faizal, boleh tak I nak lalu sikit? Kena macam tu. Itulah dari segi berubah dia. Sebab I ni dulu macam jantan juga you sebenarnya. Ganas. Ganas. Tapi ganas. bila dah masuk cabin crew, woman. yeah. Takut aku. Tapi itu sebenarnya dia membentukkan you menjadi menantu mak awak yang terbaik. Menantu mak awak yang terbaik. So carilah saya. Tapi dari segi banyaklah yang berubah. Banyak. Dari segi kita cara kita hidup. Lagipun dari segi kita tidur pun berbeza juga. Betul. Apa? Hijab. Jet lag bukan hijack. Sekarang korang faham kan kenapa dia okey. Dan kalau dari segi ibu you selalu cakap apa yang berubah sangat bila you sekarang ni balik rumah, apa ya Allah bagusnya anak aku jadi cabin crew. Apa yang berubah dia cakap? Dan dia nampak saya jadi rajin kemas rumah, tak boleh tengok benda bersepah. Saya tak boleh tengok benda sekarang ni, saya tak boleh nampak mak semut, mak saya sapu. Semut tu satu dua. Oh, yelah anak aku kerja cabin crew kan. Tak mak, bukan sebab tak boleh tengok benda bersepah mak. So, kita nampak benda serabut, kita kemas. Tak boleh tengok, tak boleh. Sebab kat atas kapal tu pun sama macam tu yo. You tahu ke? Tak. I memang bagi selera. Oh, bagi selera. Okey, memang. Tengok umur Tapi itu sebenarnya you menjadi seorang yang teratur. Yes. Tu saya ada ibu bapa atau pakcik-pakcik yang selalu makcik-makcik yang tengok ni, anak ni apa yang bagus dia? Dia bukan saja kerjaan dan lifestyle dia bagus, tapi dia punya pembentukan modal insan tu. Dia akan jadi modal insan yang baik, yang bagus, yang menjadi calon menantu mak awak yang terbaik. Itu yang best. So, kita dah tahu antara pengalaman dia jadi ground staff, pengalaman jadi cabin crew pula. Mesti ada tersalah masuk kapal orang. Muka kau memang boleh. Ya Allah, you lah tu. Sabar. Jangan cerita lagi. Kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni kita dengar pengalaman dia yang boleh dia kongsi, dan juga mungkin cerita-cerita kawan-kawan dia daripada cabin crew yang lain. Malah diorang ni terbang overseas. Malaysia tak adalah 10%, banyak juga orang terbang ke Malaysia kan. Kenapa kau gelap? Kau bukan yang 10% tu kan? Okey. Jadi kepada anda semua, terus bersama dengan kami di mana kalau bukan di podcast Chit Chat Aviation Career Malaysia. Ingat tau, YJ ada pesta sambung belajar. Itu dah kempen dia untuk hashtag Kickstart Your Career, juga hashtag belajar terus kerja. Tinggi Aviation, Team Attack. Dan anggaran permulaan gaji 1,900. Saya secure job dekat Post Aviation sebagai Passenger Service Officer, dan anggaran permulaan gaji 1,900. Harapan saya selepas tamat training adalah semoga apa yang kita impikan tercapai. Kita boleh start daripada bawah. Terima kasih dengan Miatek. Sedikit sebanyak saya belajar tentang aviation industry, dan semoga kita boleh kerja dengan aviation industry dan airlines lain masa jangka yang panjang. Sekarang ni minimum masuk dekat company aviation ni gaji boleh dapat 3,000 sebulan. Tak berlaku kenaikan pangkat, tapi disebabkan duduk dalam industri multinational, katalah dapat bekerja dekat negara sebelah kita di bawah SAT Singapore. Gaji dia 3,000, tapi kali dengan currency 3.5. Okey. Tapi kalau pula pergi kepada Emirates ataupun Qatar Airways, lebih banyak lagi. So untuk peluang pegang pendapatan 5 figure tu chancesnya sangat tinggi. Itu beauty dia lah. At the end, daripada apa courses lah yang ada dalam pendidikan ni, career progression ni semua nak dapat gaji besar, semua nak pegang jawatan yang tinggi. Kalau hari ni dia orang tak belajar, saya percaya future dia akan belajar juga, sebab career progression dia orang akan terbantut. You nak pegang level management ke atas, dah tentulah you kena ada at least DP dan sebagainya. So at the end dia akan pergi juga sistem pendidikan. So sayanglah kepada lepasan SPM ni yang sepatutnya sekarang ni mood tengah short nak pergi belajar, pergilah belajar dulu. So itulah yang saya boleh katakan, laluan kerjaya dia dalam industri penerbangan ni sangat stable dan bright future lah untuk dia. Kembali bersama dengan Linda, berumur 18 tahun.
Seronok lah kau. Ya. Dan juga saya Zikir Faizal. Di mana kalau bukan di podcast Chat Aviation Career Malaysia, yang mana YEG sekarang ada kempen Pesta Sambung Belajar, #Kickstart Career, #Belajar Terus Kerja, insyaAllah. Dan juga kepada anda Think Aviation, Think Miatek, kepada anda yang mana tadi Linda kita ni nampak laluan dia lebih cerah, ada yang bawa obor pensyarah-pensyarahnya yang baik-baik, Sir Rahim, Sir Syafiq, Madam Azura, ada lah kot. Biasa nama macam tu ada kan. Jadi kepada anda semua boleh dapatkan maklumat lanjut di sosial media kami kat mana kalau bukan dekat bawah ni. Dan juga kepada anda segeralah kalau anda rasa diploma, ada degree, tak nampak laluan seperti mana yang diberitahu pada Linda ni, untuk sertai apa-apa saja jadi di Miatek. Yes. Betul tak? Janji di Miatek kerana mereka memang membantu untuk anda mencapai cita-cita. Sama juga kepada korang semua. Yang sama macam Linda sebelum ni cakap. Linda sebelum ni tak tahu pun nak jadi cabin crew kan? Saya tak pernah expect pun benda ni. Tak pernah. Tak pernah kan? Tak pernah. Tengok. Rasa macam tinggi sangat benda tu saya nak sampai. Jauh. Jauh. Kalau ingat balik kan? Ingat balik susah. Betul. Jadi kepada anda kalau anda tak terfikir pun, bolehlah mencuba. Bukan saja mencuba ni kata macam rasa-rasa tak, tapi mencuba satu benda yang kerana demand ni sangat tinggi sekarang kan. Betul. Sampai you sekarang pun saya rasa tak cukup cabin crew lagi. Geram pula aku ni. Kenapa? Betul. Kan tak cukup cabin crew sekarang Tak cukup. Bukan. Penat diorang kerja. Jangan bagi diorang kerja banyak sangat. Ya, 10%. Jadi kepada anda semua, tak faham tak apa, tak payah faham. Jadi kepada anda semua, sekarang kita dah statement yang terakhir. Bersama kita nak cita-cita yang seronok lah daripada airline-airline lain. Tak boleh cerita pada airline sendiri kan. Boring. Kan daripada airline lain. Okey. Kalau kita ada juga cita-cita seram ke dekat lapangan terbang ataupun dekat hotel-hotel, rumah-rumah yang you dengar cerita orang lah. Boleh start cerita boleh? Okay. Boleh start cerita ke awak nak muzik seram dulu? Okay. Selalulah saya macam kalau saya fly, saya selalu borak dengan kawan saya tau. Macam borak dengan Geli tu kan. Sembang-sembang tu, makan kacang tu, mengumpat. So kawan saya ni ceritalah, ada dia daripada kawan dia sendiri, daripada airline luar. Saya tak boleh mention kan. And then benda ni jadi bila dia ni selalu buat flight umrah tau. Kawan saya ni. Faham. Kawan saya ni, dia punya kawan dia selalu buat flight umrah. So nak jadikan cerita, pelik kenapa setiap orang-orang yang umrah tu dia orang Indonesia. So dia suka bersalam-salaman. Okay. Dia suka bersalam-salaman. Tapi itu satu hal lah. Okay. Balik daripada bersalaman tu, kawan saya rasa badan dah tak sedap. Tapi sebelum terjadinya dia cakap badan dah tak sedap tu, dekat dalam kapal tu, dia cakap dalam kapal dekat sebelah emergency exit, ada seorang lelaki duduk kat situ, bergelap, just nampak bentuk songkok saja. Macam tu. Jadi bila dia pergi kat situ, dia tengok tak ada orang. Seat tu memang tak ada orang. Tak ada orang pun kat situ sebenarnya. Tapi kawan saya ni dia tak kisahkan benda tu sebab dia tak nak fikir sangat. Habis dah sampai hotel, kawan saya cerita yang kawan ni badan dah tak sedap dah selepas bersalaman dengan seorang makcik Indonesia yang berumrah. Sebab makcik tu betul-betul hulur tangan nak salam dengan dia. Nak salam sangat-sangat. Cabin crew ni pula, bukannya kita tak nak salam, tapi kita tak nak orang sombong pula. Tapi kita just macam ni lah. Okay, terima kasih, jumpa lagi. Dia nak salam juga, nak salam. Faham. Kawan saya tu pun salam juga. Bila salam tu balik hotel, demam, badan dah tak sihat. Esoknya MC. Itu je lah ceritanya. Dia seolah-olah macam dikacau lah sekolah macam dikacau lah. Itulah. Jadi memang sebenarnya, memanglah cabaran jadi cabin crew tu lah salah satu cabaran dia. Banyak cabaran ni. Tak dapat elak. Tak dapat elak, betul. Emergency difficult customer. Tu belum kira lagi yang kita nak bagi briefing dekat pintu kecemasan Masing-masing tak nak dengar, dia ketawakan kita. Kenapa tak tahulah Dia orang tu memang selalu macam tu Selalu macam dia orang tak nak dengar bila kita nak bagi briefing, main-main, bergurau. Dia ingat kita bergurau benda tu. Kita nak bagi emergency exit punya briefing ni, benda penting ni. Sebab kita tak tahu emergency berlaku bila. Dia pula tak fokus. Kita pun bila kita marah, orang passenger report. Nanti kita je kan. So macam cabaran kita kat situ, kita nak tengok macam kat situ kita nak handle macam mana kita nak handle passenger macam ni. Macam mana? Apa penjelasan you bila orang tanya macam
tak payahlah nak terangkan kat saya, ni bukan first time saya duduk dekat emergency exit. Encik, kalau saya sekarang ni bukan on duty, saya tak akan terangkan benda ni. Tapi kalau saya dah sekarang ni saya tengah bekerja, ini menjadi tanggungjawab saya. Keselamatan cik ni tanggungjawab saya. Apa-apa nanti berlaku, saya dengan saya punya set crew yang akan jawab. Saya dengan kawan-kawan saya yang akan jawab. Jadi saya minta cik duduk, dengar dan fahamkan apa yang saya nak buat sekarang. Hebat. Cabin crew memang hebat lah macam ni. Tapi tak boleh marah you. Tak boleh marah, ya, betul. Sebab kita faham juga sebenarnya, kerana bukannya kali pertama anda memilih untuk duduk dekat emergency exit, kami faham dengan keluasan kaki dan sebagainya tu. Tapi sebenarnya setiap kali cabin crew yang cantik, muda datang bagi tahu, bukannya kita nak bagi tahu anda tak tahu, tak. Memang kami cuba berikan, memang anda rasakan bagi tahu kepada anda. Tapi sebenarnya kami nak bagi tahu kepada minda anda bahawa anda duduk di kawasan emergency, jika berlaku sebarang kecemasan, kami mungkin memerlukan bantuan anda untuk membuka pintu kecemasan ini. Kita nak bagi tahu kat otak anda tu supaya bersiap sedia. Kita nak awak mentally prepared sebenarnya. Yes, itu saja. So anda kena dengar kembali kerana untuk bagi anda penerangan yang semula yang segar. Di minda anda. Pandai tak aku kan? Baguslah kan? Mesti muda. Baiklah, juga kepada anda, okey, apa yang you boleh kongsi dengan orang antara pengalaman yang paling berharga sepanjang bergelar anak kapal yang anda rasa anda tak dapat? Yelah, kalau ground staff dengan ground staff punya cerita kan. Untuk cabin crew, apa pengalaman paling berharga yang anda rasa macam this is why aku bergelar anak kapal? Ada tak pengalaman boleh kongsi yang paling berharga? Paling berharga, saya rasa macam paling berharga tu bila kita dapat travel dengan kawan-kawan. Saya rasa itulah paling berharga sebab yelah kita pula berjalan bukannya berjalan dekat Malaysia you. Kita berjalan dekat luar negara. Dapat pula dengan kawan-kawan yang seronok kan. Itulah saya rasa macam itulah panggil pengalaman paling best. Kita dapat tengok dunia luar. Kita tengok culture diorang. Dapat spend time dengan kawan-kawan selain daripada tempat kerja. Dah habis waktu kerja tu. Dan dapat membuka mata you apa erti manusia dan kehidupan yang sebenar, betul tak? Yes, betul. Sebab biasa kat Sepang, kat Johor, kat Malaysia, bila pergi negara lain, rupanya lain pandangan mereka. Betul. Saya dapat tahu, macam ni, baru saya faham. Contoh macam kita pergi Uzbekistan. Bukan main Cerita kali kita pergi Uzbekistan, saya pelik. Kenapa orang yang duduk kat saji beku ni semua pakai baju macam baju tidur kelawar tu? Pelik cakap, kenapa? Because we always eat goat. We always eat meat. Strong. Dia orang ni tak faham sangat bahasa English. Orang Uzbekistan, dia orang susah sikit inilah cakap dia sikit-sikit. Sikit-sikit. So dia orang cakap we strong because meat. Baru saya faham. Yang kita pula makan ayam je. Yang kita pula makan ayam sampai ke atas dah macam ayam sejuk dah you. Gigil lah kita. Dia orang pakai nipis dia. Yelah. Dia orang pakai memang tipis sangat. Macam baju tidur betul-betul je tidur kelawar tu. Makcik-makcik semua. Sebab dia makan meat yang memanaskan badan. Dekat situ kita tahu cara pemakanan dia orang. Kita tahu dia orang punya lifestyle macam mana. Itu antara you apa tadi sebut tadi negara tu? Uzbekistan. Belakang Okey, itu negara lain yang you pernah tidur atau pernah pergi bekerja? Korea, Japan, Narita. Narita Okey, cerita pengalaman di Narita macam mana? Narita saya tak banyak pergi sangat. Saya just pergi 2-3 kali je. Kalau kat sana nak kata Narita ni dia best dengan kalau you banyak duit lah. Kalau you banyak, sebab kat sini memang tempat shopping. Sana mahal. Dia currency dia tak tinggi mana tahu you, tapi makanan dia tu mahal. Makanan dia mahal. Lepas tu bila you tengok barang-barang yang dijual, you memang tergoda. Betul. You memang tergoda you. Confirmnya. Pernah pergi nak tunjuk orang. Pernah pergi. Tapi itulah pengalaman jadi cabin crew. Saya rasa saya pernah pergi Narita. Saya rasa awak pun berkesempatan untuk pergi kat situ. Dia ada pasar malam bawah jalan. Yang macam dekat Chinatown tu kan. Tapi dia sebenarnya kita berada dekat bawah tanah. Dia pasar dia dekat bawah tanah. You jalan, you naik balik, you tembus dekat jalan lain. Sebab tu hari tu saya memang dah excited sangat. Saya tak tahu bawah tanah ke bawah apa saya masuk. Sampai excited sangat. Itu yang seronoknya di Narita. Di Jepun yang lain lah. Kat Jepun dia orang banyak pasar-pasar di bawah laluan. Kita ingat kat terowong sebenarnya di bawah jalan kan. So kita ada pasar-pasar, jalan-jalan. Dekat situlah baru saya belajar. Kita di Jepun kalau makan mi ataupun berkuah, kita kena ada bunyi.
Kalau kita makan, kita kena bunyi. Oh, saya tak tahu kantor aku makan Maggi dalam hotel ya. Dia kena ada bunyi. So, kalau tak ada bunyi, kedai tu, tuan kedai tu akan beranggapan you tak suka makanan dia. Dan dia akan tersinggung dan dia kata tak payah bayar pun tak apa. Sebab you makan tak berbunyi. I rasa benda ni, I tu I pergi makan sushi kat tempat dia. I just bawa je makanan luar. Sebab I tapau. So, I letak kat tepi meja. I nak ambil gambar. Dia marah. Dia buat macam tu dekat saya. Lepas tu cakap, no. Macam, no. Tak bagi. Mak, ambil gambar aku tak boleh. Itulah kau. Dan dekat Jepun jugalah bila kita dapat rasa bahawa beli makanan dekat vending machine, walaupun itu restoran, kita bayar. Kan? Kita bayar kat vending machine kan? Vending machine. Bayar. Just pakai vending machine. Waktu tu lah baru kau tahu kau tak boleh minta, tak ada telur, tak ada sayur, tak boleh minta. Tapi sedap pula. Sedap. Bergena. Tak ada telur ke, ada rumput ke, sedap. Sedap kan? Dan di Jepun lah yang bagi saya, di Jepun lah memulakan yang mana anda pergi restoran, anda makan nasi boleh tambah unlimited. Diorang sediakan nampaknya pengalaman dia lagi banyak daripada kita. Lama duduk sana. Terima kasih kepada airline itu. Baik, kita nak sampai ke penghujungnya, tapi mungkin di kamera anda tu anda boleh bagi tahu nasihat kepada pelajar-pelajar diploma ataupun degree yang sekarang yang rasa macam dia nak jadi cabin crew atau bekerja dengan aviation. Silakan, apa tips ataupun nasihat anda, silakan. Okay, hi guys. Daripada pesan saya satu je, kalau selagi you rasa you ada cita-cita nak masuk airlines, tak kisah apa position sekalipun, Matek tak pernah kata kalau you nak masuk crew you baru masuk sini, kalau you nak jadi benda lain tak boleh. No, selagi you rasa nak kerja dalam bidang airline, masuklah ke Matek. Matek akan guide you daripada apa yang you nak jadi tu. Dia akan tunjuk you jalan, the right way, the right pathway. You akan nampak. Itu je. Tak kisahlah ada degree ke diploma ke. Kalau ni setakat sertifikat pun, sertifikat ni yang sebenarnya akan bantu you guys. Betul saya cakap daripada pengalaman saya. Yes. Dan juga kepada kami, jangan lupa untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut, untuk anda pergi ke semua sosial media kami, dan jangan lupa untuk pergi ke laman Sesawang, itu www.yegmy.com, dan pastikan anda lihat YEG sekarang ada kempen iaitu Pesta Sambut Belajar, #Kickstart Your Career, #Belajar Terus Kerja. Terima kasih banyak Nida kerana bersama dengan kami. Semoga anda bekerja sampai 100 tahun akan datang. Tengoklah macam mana. Dan juga pastinya pekerjaan daripada Linda ni, daripada aviation, menjadi kebanggaan, gaji yang lumayan. Sekarang gaji lagi banyak lah. Kalau GTR banyak daripada yang tu. Boleh kata cukup sampai hujung bulan. Sampai hujung bulan pun ada makan. Ada duit lagi lah. Itu yang saya boleh cakap. Kau jangan spend sebanyak sangat pendapatan dan kehidupan lifestyle yang diberikan oleh Linda tadi, pengalaman yang amat berharga keluar negara, Uzbekistan, Narita, dan banyak lagi cawangan-cawangan yang akan dibuka, cabang-cabang lain yang akan dibuka oleh syarikat yang dia bekerja sekarang, dan juga menjadi kebanggaan kepada keluarga. Dan kami doakan semoga yang terbaik dan terus menjadi kebanggaan keluarga, dan supaya anda bertemu jodoh cepatlah. Tak payahlah Tak payahlah nanti dulu, sebab saya nak enjoy nak berjalan. Sebab nak travel je. Baik, kita bertemu untuk video yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Ingat kepada anda semua, Think Aviation, Think Miatek. Jumpa lagi.